Hai semua. Kami dari kumpulan Sendibot 5.0 sedia membantu anda. Dah bersedia? Jom kita pelajari kata sendi nama dengan lebih lanjut. Salam berkenalan, saya Cikgu Kitty. Jom kita kenali kata sendi nama yang menjadi fokus dalam pembelajaran hari ini. Antara kata sendi nama yang dimaksudkan adalah pada, kepada, dari, daripada, di. Apa yang menarik? Nota pembelajaran yang interaktif. Apa lagi? Jomlah belajar. Apa itu kata sendi nama? Secara umumnya, kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama dengan frasa lain dalam ayat. Kata sendi nama diibaratkan sebagai jambatan yang menghubungkan perkataan. Jadi, tanpa kata sendi nama, ayat jadi pelik. Jom lihat secara lebih lanjut. Hai, saya Cikgu Bala di sini. Kata sendi yang pertama ialah ke merujuk arah atau tempat dituju dan masa atau waktu. Mari kita lihat. Contoh ayat. Pertama, Ali pergi ke sekolah. Kedua, mesyuarat itu berlangsung dari pukul 9 pagi ke pukul 11 pagi. Manakala kata sendi kepada merujuk orang atau sasaran. Contoh ayat. Ali memberi hadiah kepada gurunya. Okey kawan-kawan. Hai, saya Cikgu Kavi. Saya terangkan kata sendi di. Di merujuk tempat yang nyata. Contoh ayat ialah Ramu tinggal di Jeram. Seterusnya, kata sendi pada pula merujuk masa atau benda. Contohnya, majlis berlangsung pada hari Isnin. Jumpa lagi kawan-kawan. Hai semua, saya Cikgu Darwin. Saya akan terangkan kata sendi nama dari dan daripada. Dari digunakan untuk merujuk arah, tempat atau masa. Contoh ayat, saya pulang dari Melaka. Manakala daripada merujuk orang atau perbandingan dan sebahagian. Contoh ayat, hadiah itu daripada ibu. Saya lebih tinggi daripada Ali. Okey, bye. Secara kesimpulannya, ingat ya kawan-kawan, ke merujuk tempat, kepada merujuk orang, di merujuk tempat, pada merujuk masa atau benda, dari merujuk arah atau tempat, daripada merujuk orang atau perbandingan. Senang kan kata sendi nama? Jangan lupa ya, like, share dan komen di aplikasi Sendibot 5.0. Jumpa lagi ya pada episod lain. Jangan lupa uji minda anda.